Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah, kita sambung diskusi kita dalam sesi yang ke-10. Ya, sesi yang ke-10. Okey, pengiraan ahli fardu. Kita akan tengok contoh bagaimana cara pengiraan ahli fardu. Okey, kita tengok contoh nombor 3, muka surat 56. Okey, mati seseorang meninggalkan ibu, suami dan seorang saudara perempuan seibu. Okey, harta yang ditinggalkan adalah sebanyak 36 juta. Jadi untuk mudah, kita buat dalam bentuk jadual. Ya, kita tengok dalam bentuk jadual. Okey, ibu akan mendapat berapa? 1/3. Sebab apa? Sebab tiadanya far'un waris dan kedudukan Hawashi, bilangan golongan Hawashi hanyalah seorang sahaja. Okey, kemudian suami akan dapat 1/2 sebab tidak ada far'un waris, dan saudara perempuan seibu akan dapat 1/6, sebab dia berseorangan. Okey, GSTK kat sini 6. Okey, 3 kali 2 6, ataupun 3 boleh masuk dalam 6, 2 pun boleh masuk dalam 6. Dan cara dia 3 kali 2 6, 2 kali 3 6. Panggil tadakhul ni, tadakhul. Okey, 1/3. Okey, kemudian kita cari pula pembilang dia. Pembilang ni berapa? Pembilang yang baru. Cara dia, kita darabkan bahagian ahli waris ni dengan GSTK. 1/3 darab 6 sama dengan 2, 1/2 darab 6 sama dengan 3, 1/6 darab 6 sama dengan 1. Okey. Okey, kemudian kita jumlahkan pembilang. 2 campur 3 campur 1 sama dengan 6. Okey, baki tak ada. Okey, nak tahu baki, kalau kat dalam jadual ni, cara dia kita tolak GSTK ni, tolak dengan jumlah pembilang. Mana 6 tolak 6 sama dengan kosong lah, tiada baki. Okey, untuk jadual yang kedua, kita tengok ahli waris. Berapakah bahagian baru bagi mereka? Iaitu bagi ibu akan dapat 2/6. Kita ambil dari sini pembilang dengan jumlah pembilang. Pembilang jadi pembilang yang baru, jumlah pembilang ni jadi penyebut yang baru. Okey, 2/6, 3/6, 1/6, ataupun GSTK. GSTK jadi penyebut yang baru. Maka ibu akan dapat 2/6, suami akan dapat 3/6, dan saudara perempuan seibu akan dapat 1/6. Okey, harta ada 36 juta, maka bagi ibu akan dapat 12 juta, suami akan dapat 18 juta, dan saudara perempuan seibu akan dapat 6 juta. Kita darabkan dengan bahagian mereka ni dengan harta pusaka. Okey, itu bagi contoh pengiraan ahli fardu. Okey, bagaimanakah pengiraan ahli asabah? Okey, kita ambil tengok asabah bin nafsi dulu. Asabah dengan sendiri. Okey, ambil contoh 6, muka surat 58. Okey, muka surat 58. Okey, mati seseorang meninggalkan isteri, ibu, saudara lelaki seibu, seorang bapa, saudara kandung. Harta yang ditinggalkan atau yang akan diwarisi ialah sebanyak 120 juta. Okey, kita buat dalam bentuk jadual. Okey, ibu akan dapat 1/3. Tiada far'un waris sebab tidak ada far'un waris, dan tiada isnin fa'aksar minal hawashi. Isteri akan dapat 1/4, saudara lelaki seibu akan dapat 1/6. Isteri akan dapat 1/4 sebab tiada far'un waris, dan saudara lelaki seibu dapat 1/6 kerana sorangan, dan bapa saudara kandung baki, akan dapat baki sebab dia asabah. Okey, GSTK dia 12. Sebab apa? Ni panggil tawafuk. Tawafuk. Ni kita cari GSTK. Mana 3 boleh masuk dalam 12, iaitu dengan darab dengan 4. 4 pun boleh masuk dalam 12. 4 darab 3, 6 masuk dalam 12, 6 darab 2. Okey, kemudian kita cari pembilang yang baru. 1/3 daripada 12 akan dapat 4, 1/4 daripada 12 3, 1/6 daripada 12 2. Okey, jumlah pembilang 4 campur 3 7 campur 2 9. 9. Okey, jadi baki 12 tolak 9. GSTK tolak jumlah pembilang sama dengan 3, dan 3 akan diberikan kepada
bapa saudara kandung. Maka ibu akan dapat 4/12, isteri akan dapat 3/12, saudara lelaki si ibu akan dapat 2/12, dan yang terakhir bapa saudara kandung akan dapat 3/12. Okey. Bahagian mereka ni akan darabkan dengan harta, maka bagi ibu akan dapat 40 juta, isteri akan dapat 30 juta, saudara lelaki si ibu 20 juta, dan bapa saudara kandung pun sama 20 juta. Ya, bukan 20 juta, 30 juta akan dapat 30 juta. Dalam buku tu betul 30 juta. Okey, kemudian bagi asabah bil ghairi ataupun asabah dengan yang lain. Okey, contoh dia kita tengok muka surat 60 contoh 8. Ya. Okey, mati seorang pewaris meninggalkan 5 orang anak lelaki dan 2 orang anak perempuan saja. Okey, harta yang ditinggalkan adalah sebanyak 24 juta. Okey. Jadi kita gunakan jadual yang lain untuk pengiraan asabah bil ghairi ni sebab apa mereka ada nisbah. Okey. Jadi cara nak menggunakan jadual ni, okey, tadi ada 5 orang anak lelaki dan 2 orang anak perempuan. Okey, nisbah lelaki 2, perempuan 1 itu yang nisbah ni dah telah ditetapkan dalam Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim, lizzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi lelaki tu 2 bahagian daripada perempuan. Okey, cara nak mendapatkan pembilang, cara dia iaitu kita darabkan bilangan golongan ahli waris ni dengan nisbah mereka. Okey, sekarang 5 orang anak lelaki darabkan dengan 2 akan dapat 10. Okey, 2 orang anak perempuan darabkan dengan 1 akan dapat 2. Okey, penyebut kita campurkan 10 campur 2 akan dapat 12. Maka bahagian baru bagi anak lelaki 10/12 dan bagi anak perempuan 2/12. Okey, sekarang kita kena pecahkan 5 orang anak lelaki tu pecahkan kepada 5 orang, 5 ni contohnya nama ni nama Ahmad, Abu, Omar, Bakar dan Zaid. Ini Siti dan Endon contohnya. Okey, bahagian baru. Okey, cara kita nak tahu ataupun nak tentukan bahagian bagi setiap orang ni, okey, cara dia mudah je. Kita jadikan nisbah bagi yang lelaki tu, bilangan nisbah dia iaitu 2, kita jadikan sebagai pembilang. Jadikan sebagai pembilang. Dan bagi perempuan 1 dijadikan sebagai pembilang mereka. Dan penyebut 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 yang baru ni dijadikan sebagai penyebut bagi setiap orang kepada anak lelaki dan anak perempuan. Maka setiap orang anak lelaki akan dapat 2/12 dan bagi setiap anak perempuan akan mendapat 1/12. Kita darabkan dengan 24 juta, maka bagi setiap orang anak lelaki akan dapat 4 juta dan setiap orang anak perempuan akan dapat 2 juta. Okey, seterusnya pengiraan ahli asabah ma'al ghair. Okey, contoh 12 muka surat 64. Mati seseorang meninggalkan 4 orang anak perempuan dan 2 orang saudara perempuan kandung dan mewariskan harta sebanyak 6 juta. Okey, buat jadual. Okey, 4 orang anak perempuan. Okey, 4 orang anak perempuan akan dapat 2/3 sebab lebih pada 2, lebih pada 1, 2 orang atau lebih. 2 orang saudara perempuan kandung akan dapat baki. Asalnya dia orang dapat 2/3, tapi kalau ada anak perempuan akan menjadikan mereka ni asabah. So dia akan dapat baki. Okey, JSTK tak ada, pembilang 2. Jumlah pembilang 2. Okey, baki 1 3 tolak 2 1. Maka 4 anak perempuan akan dapat 2/3. 2 saudara perempuan kandung akan dapat 1/3. Harta ada 6 juta. Jadi 2/3 ber 6 juta, 4 juta. Mana 1 juta seorang, 4 bagikan 4 orang. Dan 1/3 darab 6 juta sama dengan 2 juta, iaitu 1 juta seorang untuk saudara perempuan kandung. Okey, wallahu alam. Kita sambung untuk sesi yang ke-11.